Alright, Assalamualaikum guys. So kita dah receive motivated decision dari FIFA berkenaan dengan 7 pemain naturalisasi kita yang terlibat dalam forgery dokumen, which is FIFA bawa keluar 63 muka surat. So nampaknya kalau bawa ke CSS pun memang kalah ni. Confirm kalah. Dan pemalsuan dokumen memang terjadi. Dan kalau boleh tengok juga dekat situ ada perbicaraan ataupun ada conversation. Kabar terbaru dari 7 pemain timnas Malaysia, ternyata FIFA resmi membanet mereka 12 bulan. Dan ada beberapa pemain Malaysia yang diputus kontrak. Kasihan banget ya guys. Jadi mari kita bahas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Kita akan bedah satu-satu. Let's go. Dengan pemain pun tersasul. Kadang-kadang cakap lahir dekat sini, and so benda ni isu yang besar, melibatkan perlembagaan dan kedaulatan negara. FIFA pun menyarankan kes ni disiasat oleh pihak berkuasa dan dah bagi semua bukti kepada negara-negara yang terlibat seperti Brazil dan sebagainya. So apa pandangan anda tentang isu ni? Bye, Assalamualaikum. Selama ini rakyat Malaysia meminta klarifikasi daripada FAM dan juga tim bola sepak Harimau Malaya tentang pemain-pemain warisan baru kita. Dari mana diorang datang? Diorang ni betul ke ada darah Malaysia? Kalau ada, tunjuklah bukti. Nenek diorang ni, atuk diorang ni lahir dekat mana? Dan semalam sebenarnya kita dah pun dapat jawapan kepada persoalan tersebut. Tapi malangnya jawapan tu datang bukan daripada FAM, tapi daripada FIFA sendiri. Okey, ini mungkin satu hari yang sangat-sangat gelap untuk bola sepak Malaysia. Gelap macam cermin mata aku sekarang. Tapi tak apa, aku akan terangkan untuk korang dan aku akan cerita segala update daripada FIFA, daripada FAM dan sebagainya. Sebelum tu aku nak minta tolong korang yang belum follow lagi akaun Wibro, boleh tekan butang follow kat sini dan tekan mantap. So sebenarnya semalam aku ada keluarkan video pukul 6 petang macam tu. Dalam video tu sendiri aku ada cakap memang kita langsung tak ada dapat apa-apa update lah. Daripada FIFA tak ada update, daripada FAM tak ada update, daripada TMJ pun tak ada update. Tapi yang kelakarnya lepas aku dah post tu, dia punya update tu bertubi-tubi. Macam gini lah. Okey, pasal kena hack lah, pasal FIFA lah, okey. Yang paling penting pasal FIFA lah, okey, dan juga jawapan FAM berkaitan dengan statement FIFA ni. Jadi dalam video ni aku akan cerita sedikit sebanyak, kecuali yang kena hack tu mungkin kita boleh cerita dekat video yang lain lah. Okey, tapi specifically untuk video ni aku akan cerita apa yang FIFA dah kemukakan untuk Malaysia jawab. So macam yang korang tahu, kes kita ni berkaitan dengan pemalsuan dokumen. Jadi apa yang dipalsukan? So FIFA mendakwa yang dipalsukan adalah tempat kelahiran atuk dan juga nenek kepada player-player warisan ni lah. Okay, korang boleh tengok dekat situ. So dekat dokumen Malaysia katanya lahir daripada Melaka lah, Kok Giang lah, Georgetown lah, Kuching lah. Tapi sebenarnya bila FIFA siasat, okay, menurut siasatan diorang, player-player ni atuk dan juga nenek diorang ada yang lahir daripada Spain dan kebanyakannya daripada Argentina lah, sebab memang kebanyakannya pemain-pemain Latin. Lepas tu ada daripada Brazil dan juga Netherlands. So aku nak tanya FAM, apa masalah teknikal dekat sini? Di manakah dia kesilapan teknikal? Sebab nampak macam bukan kesilapan teknikal. So selepas FIFA keluarkan fail pada malam tadi, FAM beberapa jam selepas itu mengeluarkan posting lah. Okay, ini posting yang ditunjuk oleh FAM. Diorang kata diorang dah terima dokumen penghakiman yang penuh daripada FIFA dan diorang akan mengemukakan rayuan. Okay, dekat post ni nampak macam tenang-tenang je lah, tapi aku tahu mungkin dalam ketenangan tu memang dah ada ribut dah tu. Okay, memang dah tak tenang dah tu. Right, so aku pun tak tahu. Okay, susah untuk aku cakap sebenarnya, sebab aku tak boleh nak cakap lebih-lebih sangat because everything is still not finalized. Malaysia masih lagi ada peluang untuk pin, tapi serius sejujurnya pendapat daripada aku nampak sangat-sangat tipis lah
untuk Malaysia sangkal FIFA ni ataupun untuk Malaysia menang argument ni. Okey, ini pendapat ini bukan fakta, ini pendapat aku, apa yang aku amati. Sangat-sangat tipis guys dengan FIFA dah call out kita punya Jabatan Pendaftaran Negara dan sebagainya. Sebab sebelum ni dalam statement sebelum ni katanya tak jumpa dokumen asli tu, tapi FIFA sendiri dah jumpa. So macam mana kita nak lawan FIFA kalau betul apa yang FIFA jumpa tu adalah dokumen asli untuk atuk dan juga nenek pemain warisan ini. Akhir kata daripada aku, kalau kita berada di pihak yang benar, baguslah. Okey, tapi kalau betul kita memalsukan dokumen pemain warisan ini, aku nak cakap kepada semua yang bertanggungjawab benda ni, terima kasih sebab dah memalukan negara Malaysia. Terima kasih sebab dah menjatuhkan bola sepak Malaysia. Ya, aku tahu, aku faham korang nak tengok Malaysia menang, korang nak tengok Malaysia pergi jauh, korang nak tengok Malaysia dalam top 100, nak tengok Malaysia main Piala Dunia dan sebagainya. Tapi matlamat tidak menghalalkan cara. Okey, pemain tak sah bro. Kalau betul pemain tak sah, mana boleh bro. Okey, at least follow all the rules and juga regulation. But again, I will say this is still not 100% confirmed yet. Dengar cerita penentuannya pada tarikh 15 Oktober. Sayangnya 15 Oktober tu aku macam tengah travel waktu tu, tapi aku cuba jugalah. Tengoklah mana sempat. Itu saja guys. Yang biasa yang nak support Wibro, tekan butang follow. Resmi Malaysia di-ban FIFA karena memainkan pemain ilegal yang sudah tidak kompeten, dan FIFA baru-baru ini sudah melayangkan surat secara resmi ke Federasi Malaysia, tapi Malaysia tetap kekeh ingin mengajukan ini ke CAS yang notabene-nya ditunggu sampai 21 hari ke depan. Jadi baru-baru ini FIFA sudah melayangkan surat resmi ke Federasi Malaysia. Ternyata warisan mereka itu ilegal, dan FIFA sudah mencari tahu bahwa leluhur mereka atau orang tua mereka atau kakek nenek mereka tidak ada kaitannya dengan Malaysia. Jadi baru-baru ini juga Malaysia menipu semua orang dan menipu rakyat mereka sendiri. Apakah Malaysia akan di-ban secara permanen oleh FIFA karena melawan Vietnam, Nepal, dan lain-lain menggunakan pemain ilegal seperti yang Timor Leste lakukan dan akan dikeluarkan di Piala Asia mendatang atau gimana? Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah Malaysia akan di-ban FIFA atau tidak? Tulis di bawah, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tunggu video kami selanjutnya karena kami upload tiap hari. Let's go!